Saudari, Sekarang Kim Siang dan rakan-rakan Gary Peter Kang daripada Kang Financial Advisor dan CC Advisor. Hari ini kita mau cerita tentang akaun 3 KWSP ya, dan mengapa pengeluaran yang tidak terkawal boleh merosakkan masa depan kewangan seseorang. Ini KWSP dua hari tua punya duit lah, kita mesti kawal lah. Jadi kita dikategorikan 3 jenis lah. Jadi satu ialah akaun persaraan, ialah akaun 1 simpanan untuk hari tua. Ini untuk hari tua. Jadi dia mesti layak lah baru dia boleh ambil dari ini akaun lah, akaun 1. Jadi akaun sejahtera, akaun 2 untuk keperluan persaraan seperti perumahan atau pendidikan. Ini akaun untuk membeli rumah lah, pendahuluan kah, beli rumah lah, pendahuluan, baru boleh gunakan ini duit akaun 2. Atau seseorang dia mau pergi update dia punya pendidikan, bolehlah dia gunakan ini duit, ya. Dan akaun ketiga ialah akaun flexibility, akaun ketiga simpanan yang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa saja. Ini hanya untuk kecemasan. Biasa kita ada duit kecemasan, tapi setengah-setengah orang, setengah-setengah kita, kadang-kadang kita over budget, overspend, masa kecemasan, kita tidak ada duit. Jadi kerajaan ni dikasih fixkan ini akaun 3 untuk cuma hanya untuk hal-hal kecemasan sahaja, ya. Jadi 3 akaun. Jadi kalau ini tidak terkawal, dia memang boleh merosakkan kita punya hari tua yang plan, ya. Jadi sampai sini saya jemput Jerry untuk mengulaskan spaunya, ya. Jerry, silakan. Seperti yang kita tahu, KWSP itu hari tua, uang hari tua, simpanan waktu kita bersyarat. Memang duit, jika kita nampak duit begitu besar, banyak, kita mesti fikir ini dibilang banyak, itu dibilang banyak. Tak boleh fikir macam tu. Jangan. Karena ini duit KWSP, duit simpanan hari tua, jangan guna untuk sini melancong, sana beli, sini beli, sini melancong. Salah lah penggunaan tu. Memang jumlah nombor yang luas dan banyak ini kuasa kompani sangat kuat, sungguh kuat. Jangan fikir nombor itu sangat besar terus mata terkabut. Ingat, inflasi di Malaysia pun tinggi. Perancangan keuangan kredit sangat penting. Biarpun KWSP ada, individu berkenan harus tahu berapa lama kau masih bekerja. Kalau masih bekerja 10 tahun lagi, jumpalah FA untuk membuat tabungan kecemasan. Fungsi FA sangat baik di sini. Tabung lain, tabung kemajuan. FA itu boleh kasih restructuring. Boleh kasih restructure semua aliran tunai dan aliran yang lain. Itu saya sama sharing. Jumpalah FA. Jangan terlalu bergantung pada KWSP. Itu saja. Ya, memang sebenarnya FA kita ada buat yang ini financial health check. Financial health check kita macam doktor. Kalau kita jumpa doktor, dia memang tanya banyak soalan, baru dia kasih ubat, ya. Dia tidak kasih sembarang kata ubat, ya. Ini FA, ini jumpa FA, bahawa FA ada tanya lah banyak apa yang sebenarnya ini macam. Jadi mana yang perlu dicadangkan oleh, kalau tidak perlu memang kita tidak mampu. Jadi
Janganlah dulu. Jadi sampai sini sila like, subscribe dan sokong. Terima kasih.